So guys, untuk sesiapa korang nak pergi gym ke, pergi keluar outdoor ke, korang tengok. Ini adalah satu-satu perfume Mona Crush Moon Rabbit. So dia perisa macam aku dulu pernah hisap vape punya masa kan. Dia perisa tu, dia macam kita dulu main vape kan. Dia ada banyak perisa suka campur dalam satu jus kan. So perisa itu korang pun susah nak bagi tahu actually apakah flavor ini. So perfume ini dia sangat special. Dia punya top note korang akan berasa ada pear sedikit, ada orange, ada orange, bau pear orange macam ni. Sesuai untuk korang pergi keluar, tetapi orange tu dia tak bau yang teruk-teruk sangat. Setengah orange dia bau sangat teruk. Masa korang berpeluh punya masa, dia punya bau lari. Aku dah pernah cuba Moon Rabbit ini, dia tak lari. Yang middle note, base note tu aku rasanya aku tak payah cerita lah. Dia lebih kurang macam orange, tuberose, freesia, amber, cedarwood, white musk. Itu adalah perisa-perisa yang perfume mereka suka pakai lah. So dia memang rasa ada kemanisan. Dia bukan saja untuk perempuan lah. Ini actually lelaki perempuan boleh pakai. So yang ini 35 ml dia punya botol macam ni. Dia punya color pun sangat cantik. Mona Crush, dia punya packaging semua cantik-cantik. Dia ada 60 ml. Ini trial version lah. Yang 105 ml pun ada. Ikut suka hati korang lah kalau korang nak try dulu kan. Sebab dia punya packaging cantik. Ini bukan saja korang spray sendiri, korang nak bagi dekat husband ke, korang nak bagi dekat awek, amoy ke, sebagai gift ke. Dia dalam ada bagi stiker lagi. Stiker-stiker macam ni. Packaging ni actually kotak ni dia simpan dalam packaging ni macam ni. Dia semua cantik macam ni. Selain botol, packagingnya pun cantik. Baunya pun sedap. Korang spray ya, pastikan girlfriend, isteri korang memang suka dengan dia punya color, memang cantik. Tak apa geng, jangan risau. Aku letakkan beg kuning, korang boleh check out dia punya info.